Asal dapat gaji, habis bayar hutang. Tapi bayangkan tuan-puan, hidup tuan-puan akan mula terasa indah bila mempunyai simpanan yang banyak. Sebab itu tuan-puan kena faham, kalau kita tak bermula, paksa diri kita menyimpan, sampai bila-bila pun takkan ada simpanan. Kerja berpuluh-puluh tahun, sayangnya tuan-puan, titik peluh kita tu kita tak bekukan dalam bentuk simpanan emas. Bukanlah peluh kita tu kita bekukan, bermaksud daripada pendapatan yang kita terima setiap bulan tu, takkanlah kita tak boleh simpan sikit-sikit tuan-puan. Duit gaji yang ada pun bukan ada lebih, malah tak cukup. Macam mana saya nak simpan, Puan Ina? Memang, kalau tuan-puan kata tak cukup, semua orang tak cukup. Dengan keadaan ekonomi sekarang, semua orang terkesan, tuan-puan. Sebab itu, yang paksa diri kita adalah kita. Nak tak nak, kita terpaksa menahan diri daripada berbelanja. Jadi, setiap bulan, tuan-puan, perasan tak kita ulang kitaran yang sama? Kitaran yang sama bermaksud pergi kerja, dapat gaji, dapat duit gaji, bayar hutang. Lepas tu duit habis, pergi kerja, dapat gaji, bayar hutang. Nampak tak? Setiap bulan sama. Tapi kalau kita paksa juga diri kita menyimpan walaupun RM100, kita simpan dalam tabungan emas kita, kan boleh menabung dalam akaun public gold serendah 100. Kita paksa diri kita duit jadi emas, setidak-tidaknya tuan-puan, kita dah terkeluar dalam kitaran yang sama.